Hai semua, selamat datang. Hari ini kita nak borak pasal satu konsep yang sangat menarik dalam pendidikan moden, namanya objek pembelajaran digital. Jangan risau, bunyinya mungkin macam teknikal sikit, tapi percayalah, ia sebenarnya sangat-sangat praktikal dan ia boleh mengubah terus cara anda fikir tentang bagaimana nak hasilkan bahan mengajar. Sebagai pendidik, kita semua pernah lalui benda ni kan? Dah penat-penat luangkan masa berjam-jam siapkan bahan yang sempurna, lepas sekali guna, kita simpan je dalam fail. Rasanya macam satu pembaziran masa dan tenaga kan? Tapi, macam mana kalau saya kata ada cara yang lebih bijak? Okey, jam kita bedah siasat sikit. Apa benda ni sebenarnya? Dalam bahagian ni, kita akan cuba fahamkan konsep objek pembelajaran digital ni dengan cara yang paling mudah dan praktikal. Inilah idea utamanya. Objek pembelajaran digital atau kita panggil DLO je lah ya. Ia sebenarnya satu kandungan kecil yang sangat fokus. Cuba bayangkan, ia macam blok Lego. Anda boleh guna satu blok je atau anda boleh gabungkan banyak blok untuk bina sesuatu yang lebih besar dan lagi kompleks. Ini memang menjimatkan masa sebab anda tak payah nak mula dari kosong setiap kali nak buat bahan baru. Cuba kita tengok beza dia. Bahan tradisional ni selalunya statik, macam tersekat dalam satu format. Tapi DLO ni pula, ia modular. Maksudnya, ia boleh diasingkan dan diguna semula. Kalau dulu, bila kita dapat bahan, kita sendiri kena pecah-pecahkan. Dengan DLO, semua komponen tu dah siap sedia. Jadi, kita sebagai guru boleh terus capai, susun dan suaikan ikut keperluan kelas kita. Cepat dan mudah. Okey, jadi kita dah faham apa itu DLO. Sekarang persoalannya, kenapa ia sangat berkesan? Apa sebenarnya prinsip-prinsip yang membuatkan DLO ni begitu power? Sebenarnya, ada 4 idea utama di sebalik DLO ni. Yang pertama, ia boleh saling beroperasi. Senang cerita, DLO yang anda cipta tu boleh berfungsi dekat macam-macam platform tanpa sebarang masalah. Kedua, dan ini yang paling penting, ia boleh diguna semula. Ketiga, ia mudah diakses. Dan akhir sekali, ia mudah diurus. Macam yang kita boleh nampak kat sini, DLO ni semestinya digital dan ia senang sangat nak dicari. Kenapa? Sebab ia ada metadata. Macam kita letak label atau kata kunci, jadi nak cari balik tu senang je. Dan bahagian paling best, ia sangat fleksibel. Boleh diubah suai untuk macam-macam situasi pembelajaran. Ini yang menjadikannya satu aset yang sangat bernilai. Cukuplah dengan teori. Jom kita jadi lebih praktikal. Macam mana kita nak bina DLO kita sendiri? Kita mulakan dengan format yang paling popular dan paling menarik sekali, video. Proses dia sebenarnya agak sistematik. Mula-mula kita kena ada asas yang kukuh, rancang betul-betul dan tulis skrip. Lepas tu barulah masuk fasa production, rakam dan sunting. Sebelum kita terbitkan, jangan lupa untuk uji dulu video tu. Dan yang paling penting, proses ni tak berhenti kat situ. Kita kena dapatkan maklum balas daripada pelajar supaya kita boleh buat penambahbaikan lagi pada masa akan datang. Okey, format pertama ialah lecture capture. Senang cerita, ini adalah rakaman kelas atau seminar secara langsung. Ia sangat berguna untuk pelajar yang tak dapat hadir ataupun untuk sesiapa yang nak ulang kaji balik apa yang dah diajar. Seterusnya, kita ada voice over presentation. Ini pula anda rakam suara anda menerangkan slide-slide pembentangan. Format ni memang bagus sangat untuk terangkan topik yang rumit dengan lebih tersusun dan mendalam. Sesuai sangat untuk pembelajaran jarak jauh. Format talking head ni pula lebih pribadi. Anda bercakap terus ke kamera, jadi pelajar boleh nampak muka dan ekspresi anda. Cara ni boleh wujudkan hubungan yang lebih dekat dan menjadikan mesej yang nak disampaikan tu lebih engaging. Yang ini memang sangat praktikal. Katakanlah anda nak ajar cara guna satu software baru. Daripada terangkan guna perkataan, lebih baik anda terus rakam skrin komputer anda sambil tunjukkan langkah demi langkah. Pelajar pun lagi senang nak ikut. Dan akhir sekali, format yang boleh dikatakan next level, video interaktif. Dalam video macam ni, anda boleh letak kuis atau soalan terus di tengah-tengah video. Jadi, pelajar bukan setakat menonton, tapi mereka kena terlibat secara aktif dan boleh terus uji kefahaman mereka masa tu juga. Video memang hebat, tapi DLO ni bukan setakat video je tau. Jom kita tengok alat lain dalam kotak alatan kita. Macam mana pula dengan audio dan kuis dalam talian? Podcast pun satu alat yang hebat sebab ia benarkan pembelajaran berlaku di mana-mana saja. Proses nak buatnya pun lebih kurang macam video.
Rancang kandungan, sediakan peralatan, rakam dan terbitkan. Ia satu cara yang sangat fleksibel untuk sampaikan maklumat. Pentaksiran atau assessment pun sebenarnya boleh jadi satu DLO yang interaktif. Bila kita buat secara online, macam yang dinyatakan di sini, bukan saja proses penilaian jadi lebih efisien, tapi yang paling penting, pelajar dapat maklum balas serta-merta. Itu sangat-sangat berharga untuk proses pembelajaran mereka. Siapa yang tak suka main game kan? Alat-alat macam Kahoot dan Quizizz ni, ia ubah kuis yang mungkin membosankan tu jadi macam satu pertandingan yang menyeronokkan. Malah, alat yang lebih ringkas macam Google Forms pun boleh bagi maklum balas segera. Pendekatan macam ni bukan setakat uji kefahaman, tapi ia juga bagi motivasi pada pelajar untuk turut serta. Okey, sekarang kita dah ada macam-macam blok Lego kita. Ada video, audio, kuis. Jadi, apa langkah seterusnya? Macam mana kita nak satukan semua ni? Jawapannya, kita gabungkan semuanya dalam satu hub pembelajaran yang bersepadu. Cuba bayangkan satu laman web atau halaman khas untuk kelas anda. Ia akan jadi macam rumah untuk semua DLO yang anda dah cipta. Dekat sinilah anda boleh susun video, muat naik aktiviti interaktif dan uruskan semua pentaksiran. Semuanya tersusun rapi di satu tempat dan pelajar boleh akses bila-bila masa je. Dan inilah kesimpulan idea kita pada hari ini. Kalau setiap DLO tu ibarat satu blok Lego yang berharga, maka tapak pembelajaran dalam talian inilah tempatnya di mana anda membina sebuah istana yang lengkap. Anda bukan setakat bagi bahan, tapi anda cipta satu pengalaman pembelajaran yang menyeluruh dan fleksibel. Jadi, persoalannya sekarang bukan lagi patut ke tak kita guna DLO, tapi yang mana satu anda nak cuba dulu. Mungkin anda nak mulakan dengan video talking head yang menarik atau kuis interaktif yang menyeronokkan, pilihan di tangan anda. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk kupasan kali ini.